Ayam goreng tapi tak goreng, buah anggur tapi rangup, mochi tapi dalam cheesecake, pani puri paling puri. Emma Delicious Bakery yang dulu dekat flat Danau Kota tu ada tempat baru yang lebih besar, lebih banyak pilihan, dekat je dengan tempat lama tu. Anyway, semuanya fresh. Contohnya buah ni kan, kita boleh pilih lah nak letak coklat apa kat atas dia. Memang sedap. Kalau nak melimpah lagi, boleh juga ambil cake in bowl. Yang ni dia tuang depan-depan. Kalau dekat Emma ni, yang bestnya almost semua barang dia buat sendiri, sebab dia bukan vendor, dia bakery. Mochi cake ni terkejut aku sebab dalam dia tu lembut. Tiramisu cake ni hati-hati, jangan sampai tersedak sudah. Untung orang Kuala Lumpur dan sekitarnya, sebab dekat Emma Delicious Bakery ni sangat banyak pilihan dessert. Malah ada juga yang bukan dessert. Patutlah aku tengok yang mana keluar bawa berbakul-bakul. Takut aku tengok dompet laki dia orang. Durian crepe on top. Anggur ni viral, rangup, dalam dia fresh anggur. Selalunya kalau nak datang yang banyak pilihan, datang waktu tengah hari. Time tu banyak lagi. Baru lepas restore pani puri original Hindustan yang viral tu, bagi aku rasa dia berbeza daripada pani puri yang lain. Bukan setakat dessert mahupun makanan berat yang lain, tapi aiskrim pun macam-macam jenis pilihan. Yang pelik-pelik pun ada. Macam ayam goreng ni, dia sebiji nampak macam ayam goreng, tapi dia bukan ayam goreng, dia aiskrim. Aiskrim pun tak goreng. Nak tahu dekat mana, boleh search je Emma Delicious HQ. Tak jauh pun dari tempat lama tu.